Lepas 3 tahun lebih kerja. Mari jemaah ke potong cik. Mari mana lagi ni? Mari rumah lagi. Belakang balai polis ni rumah. Allah akbar. Nyakit ada berlaku nyakit. Allah tak apalah. Nyakit sawai darah tinggi gaut. Sawai pagi tu kena tidur dah gitu. Gaut tak apa, kita ada ubat. Nanti kita suruh. Sebab staff saya pun ada beberapa orang yang ada penyakit gaut. Alhamdulillah lah ada satu ubat tu yang staff saya guna tu alhamdulillah jadi. Nanti habis mari ambil ubat tu kedai saya deh. Tak apa, saya belanja lah ubat tu nya. Apa tu kereta kena ditupak gitu. Allah akbar. Lepas 3 tahun lebih kerja. Mari jemaah ke potong cik. Lepas tu dah kereta tawakal gitu. Kak buat jual air Saudi. Tim ada kemula tu kita dekir dulu dengan set dia je dulu. Lepas tu matching dah. Matching dah. Tak nak seller deh. Semoga Allah bagi kesembuhan kepada Abel deh. Sini ni kita buka lah pada bola so untuk main-main. Tunggu nak siap dulu, tak nak ayat lagi tarikh bila. Lagi jual mana pula tu? Tak jeli-jeli kedai. Berapa ya asal jeli tu? Sedar bawa air coconut shake di kedai saya. Sebab staff saya ramai. 300 orang tak okey, tak ada seorang abang nak beli ke. Kalau mari, bawa air jauh dalam 10 gelas kau dia. Tak okey, tak ada orang nak beli 10 gelas, 5 hias gelas. Lepas tu bawa jelly, letak kedai kita, tinggal. Time staff saya mari ya, saya tengok sias tengah je. Saya beli. Mai letak bak medium pun suka makan jelly. Cuma abang tak ada bawa gapo, ada bawa gapo-gapo kau kita tak ada bawa hadiah tak. Ada nak siap dah ni, ada nak siap dah ni. Ni penalti ni. Kalau sepak bola penalti ni kalau tak masuk lagi tak tahu. Allah tak sabar saya. Bukan mu gadik ni ayat je follow je tak saya okey. Beli baju lah ke adik. Dah adik duk follow je tak habis sama. Duk tengok sama ke. Baju raja perfume. Apa habis pakai ni. Jangan boleh dah. Pakai. Ni SL. Tu SL. Kak saya ke apa? SL juga. Adik. Dia boleh. Dah sama. Hakim Amin. Okey baik beh. Dah sama-sama dah. Sakit kita tu Allah nak. Kita nak hapuskan dosa kita. Weh nama dia Pak Weh. Pak Weh pergi ingat saya dah suruh dah ubat gaut tu dah.